Baru-baru ni ada cadangan yang diutarakan oleh segelintir penganalisa ekonomi yang mana mereka mencadangkan agar subsidi minyak diturunkan secara berperingkat dan digantikan dengan SARA ataupun STR ataupun kedua-duanya sekali. Jadi Amin terpanggil untuk komen sedikit berkaitan dengan cadangan yang telah pun diutarakan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan cadangan yang baru-baru ini telah pun diutarakan oleh segelintir ahli ekonomi, menyatakan bahawa mungkin kerajaan boleh mengkaji untuk menurunkan sedikit demi sedikit secara berperingkat subsidi minyak dan kemudian digantikan dengan SARA serta STR. Ramai juga yang sebenarnya telah pun meninggalkan komen berkaitan dengan perkara ini. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Okay, untuk melihat perkara ini kita perlu memperhalusi secara terperinci satu persatu berkaitan dengan kesemua perkara ini, berkaitan dengan subsidi, berkaitan dengan penyaluran bantuan iaitu STR, sumbangan tunai rahmah, dan juga SARA ataupun sumbangan asas rahmah. Harus diingatkan, ketiga-tiga bantuan ini sebenarnya mempunyai matlamat, mempunyai tujuan yang berbeza. Tujuannya tidak sama, disebabkan itulah adanya tiga bantuan yang berlainan. Kalau ketiga-tiga bantuan ini tujuannya sama, tak perlulah wujud tiga bantuan yang berlainan. Jadi untuk info, untuk pengetahuan anda, sebagai contoh STR, sumbangan tunai rahmah. STR ini diberikan dalam bentuk tunai, dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai. Jadi penggunaannya adalah terserah kepada penerima, sama ada nak gunakan ke arah itu, nak gunakan ke arah ini dan sebagainya. Dan kebiasaannya, majoriti pengguna menyatakan bahawa amount yang mereka terima sebagai contoh digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh untuk membayar bil elektrik, bil air, untuk persiapan persekolahan anak-anak, ataupun kalau katakanlah bayaran itu dilakukan sebelum perayaan, untuk persiapan perayaan. Sebagai contoh, baru-baru ini perayaan Hari Raya Aidilfitri, jadi amount yang diterima itu digunakan untuk persiapan Hari Raya Aidilfitri. Jadi tujuannya adalah terserah kepada penerima yang menerimanya, sama ada nak beli ke arah itu, nak gunakan ke arah ini dan sebagainya. Iaitu adalah STR ataupun sumbangan tunai rahmah. Yang kedua adalah SARA, sumbangan asas rahmah. SARA ini tujuannya adalah untuk membantu penerima untuk membeli barangan keperluan asas yang telah pun ditentukan barangannya. Ada 15 kategori sekarang ini. Jadi tujuannya itu adalah ke arah untuk membeli barangan sebagai contoh beras, tepung, telur dan sebagainya untuk kelangsungan hidup, tidak diberikan secara tunai ataupun dimasukkan ke dalam akaun bank. Itu adalah SARA ataupun nama panjangnya sumbangan asas rahmah. Okey, tetapi untuk subsidi minyak ini adalah lebih untuk membantu mengurangkan beban pengguna kenderaan, yang mana kita sedar kadang-kadang harga minyak itu akan naik ataupun kadang-kadang turun, tapi kalau diikutkan daripada situasi semasa ini, lebih banyak naik daripada turun. Jadi tujuannya adalah untuk membantu mengurangkan beban kos tambahan yang mungkin perlu dialami oleh pengguna kenderaan ini, yang mana mengisi minyak ataupun selain daripada pengguna kenderaan untuk petani, pekebun kecil, nelayan dan sebagainya yang menggunakan diesel. Jadi tujuan subsidi minyak ini adalah untuk membantu mengurangkan beban kos kenaikan harga minyak. Nampak tak sekarang ini ketiga-tiga bantuan ini mempunyai tujuan yang berlainan, maksud yang berlainan. Tak bolehlah dikurangkan subsidi minyak tapi ditambah yang kedua-dua ini. Sebenarnya ketiga-tiga ini harus ditambah baik dalam situasi ekonomi sekarang ini. Tak boleh satu dikurangkan, satu tambah dan sebagainya. Kalau ikutkan formula sekarang ini, ketiga-tiganya harus ditambah baik tanpa mengganggu gugat antara satu sama lain. Kalaupun nak dikurangkan subsidi minyak, harus ada penyaluran ataupun bantuan lain yang menjurus ke arah untuk membantu mengurangkan kos kenaikan harga minyak. Bukannya disalurkan dalam dua bantuan yang lain ini. Jadi contoh, kalau katakanlah nak dikurangkan subsidi minyak, harus ada bantuan baru lain yang perlu disalurkan
dalam bentuk tunai ataupun dimasukkan ke dalam akaun bank. Jadi itu adalah konsep yang sebenarnya yang harus diperhalusi. Jadi apa pandangan anda, pendapat anda berkaitan dengan perkara ini? Perlu ataupun tidak perlu diturunkan subsidi minyak ini secara berperingkat, kemudian ditambah baik kedua-dua bantuan yang diberitahu sebentar tadi? Kalau ditanya kepada admin, agak kurang sesuai. Kalau nak ditambah baik, perlu ditambah baik ketiga-tiganya. Dan kalau nak dikurangkan subsidi minyak, perlu diadakan bantuan lain untuk membantu menangani kos kenaikan harga minyak. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.